apa ni, status tanah ni, status tanah yang kenang ni. Tanah dikenang tu, tanah itu adalah JOA punya. Okey, apa pun oleh kerana tanah tu JOA punya, kita kena mohon kebenaran daripada dia. Sebab tanah JOA dia persekutuan. Jadi bila tanah tu kita dapat kebenaran daripada pihak Jakwa untuk menggunakan tanah itu sebagai sekolah. Sekarang ni statusnya diwakafkan tak? Sekarang ni wallahu a'lam. Sebab dah lama sebab tanah tu Jakwa punya, sebab kau nak diwakaf. Tanah orang. Ya, tanah orang, memang isu timbul lah semula tak ada Madinah atau tidak. Tapi tanah tu Jakwa punya. Kita nakkan pendidikan dan pihak Jakwa memberikan kebenaran. Kita buatlah. Jadi, tak tahu sampai sekarang bawa lah. Sebab tu asalnya tanah tu tanah jabatan kepada orang asli. Tanah dia. Allah Allah, sehingga sebelum saya pencen tu pun tak adalah isu timbul tanah tu. Di mana kita kekal di situ atas ada. Allah Allah bila katakan kebenaran bercakap. Kita tak boleh buat. Kebenaran Jakwa lah ya. Jakwa.